Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so sekarang kita nak pergi cari makan. Aku nak pergi Sugar Bun guys. Mesti akak tu dah dengar dah bunyi motor aku dari jauh. Tadi standby tu. Ya. Okay, here we go. Sugar Bun tu dekat Syakirin Aku tak tahulah nama tempat tu. Medan ke apa Tapi aku hafal lah jalan dia, cuma aku tak tahu nama tempat. Aku ya. Okay, baiklah brother tadi tu, brother lori tu. Dia bagi jalan tu kan. Aku nak horn tapi aku tengah pegang mic tangan kiri aku, tak dapat nak horn. So aku jerit je lah, harap brother tu dengar lah. Terima kasih bang, aku cakap macam tu tadi. Sekejap, mana jalan yang terbaik Aku rasa aku nak lalu cepat, boring lah. Asyik lalu cepat je. Aku bila lalu sini je mesti ada bau mangga yang dah randung tau. Dia bau berlemak-lemak, bau manis-manis. Bau mangga randung. Korang tahu kan macam mana bau dia kan? Aku tak pasti ada ladang mangga ke, kebun mangga ke, ataupun apa kat situ kan. Mana tahu dekat dalam tu ada kebun mangga dah masak-masak. Boleh lah aku rembat. Tak, boleh lah aku beli ke apa kan. Di mana sekarang jam berapa ni? Budak-budak sekolah pun tengah balik. Okey, kawasan sekolah guys. Perlahankan kenderaan. Kita sekarang berada di kawasan sekolah. Slow-slow je, slow-slow. Sekarang kita lalu Jambatan Jepak. Sekarang kita sedang menghampiri Jambatan Jepak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, tengok matahari tu. Weh, matahari tu cantik tu. Matahari tu sunset sunset cantik lah. Ni kalau lepak Taman Tumbina ni cun ni guys. Tapi disebabkan perut aku tengah berbunyi-bunyi. Ui, nasib baik lah break aku ni. Nasib baik break aku makan guys. Jangan masuk mana. Masuk Allah Akbar.
okey. Break. Ninja 250 tidak menghampakan. Aku tadi last minute break tadi. Ya Allah. Apa ya? Kereta ke apa tadi ya? Kereta belakang aku tadi, kereta depan aku tadi pun last minute juga break. Aku baru perasan. Allahuakbar. Nasib baiklah aku sempat break. Terima kasih Tuhan kerana menyelamatkan aku daripada sebarang kecelakaan tadilah. Allah, risau tu. Kaki di kepala, kepala di kaki, tetapi tak dapatku. Boy, steady lah brother. Jogging petang. Aku tak start lagi lah jogging lepas naik cuti sekolah ni. Aku rasa aku kena start jogging balik. Tapi semangat aku, tapi aku ada something nak kena settle dulu guys. Selagi tak settle benda tu, aku macam tak boleh fokus nak buat rutin harian. Kan, bukanlah jogging ni aku buat tiap hari. I'm safe. Allahu Akbar. Aku punya GoPro ni makin lama makin sengit pula aku tengok ni. Kereta ni nak ke tepi ke aku ke tepi? Okay. Terima kasih Pak. Tak, sekarang ni GoPro aku ni makin sengit. Aduh, esoklah aku nak ambil holder. Jika aku GoPro aku makin sengit lah. Aku nak repair jap. What should we do? Should we stop tepi jalan kejap, or we just proceed to our destination? Aku rasa aku nak berhenti tepi jalan je lah. Cannot lah like this. Aku punya GoPro dah semakin sengit ke sana ke sini ni. Aku nak makan tu sugar bun guys, tapi aku punya GoPro ni tengah sengit. Aku nak repair jap. Aku harap depan tu lampu merah, so aku boleh adjust aku punya GoPro kejap. Bismillah. Kalau aku lalu sana, aku rasa aku kena lalu sana sebenarnya. Alamak, aku kena lalu sana sebenarnya guys. Serius, aku kena lalu sana, salah jalan lah. Kita berdiri tepi jalan dulu, adjust kita punya GoPro dulu jap. Oi, cantik lah kondo ni cantik. Allah. Sekejap Kita adjust sekejap. Kenapa dia makin bengkok-bengkok situ Sebab tak kuat ke? Gigit kat sini. Okey, letak jalan. Okey. Sekejap. Okey lah. Harapnya tidak akan berlaku lagi perkara seperti tadi, di mana aku punya kamera tu, dia punya position dia lari-lari guys. Kalau nak lari-lari dekat padang lah. Kereta tak banyak. Okey. Sekarang dah jam berapa? Nak jam 7 Aku rasa baru nak masuk jam 6 ni. Kenapa kereta tak banyak? Oh, biasa kereta banyak dekat sebelah sana, dekat J5 tu. J5 menuju ke PPD tu. Situ jam. Sini aku rasa tak jam sangat lah. Sini just nice lah. Aku dah nampak jalan menuju Sugar Bun. Jika aku makan asap 4x4, kita makan asap Hilux. Ada bas belakang nak potong. Kita kena ride safely guys. Okay, kena ride safely. Jangan kita orang kata nak menyelap ke sana, menyelap ke sini,
Nanti last kita menyelap bawah lori guys. Kita menyelap bawah tayar lori. Kita just santai-santai je. Okay, yang ni Anjung Selera tau. Oh, sini makanan dia best lah. Murah. Satu, sedap satu. Kita sekarang nak pergi ke Sugarman. Hopefully lauk-lauk. Bukan lauk-lauk. Hopefully tak ada yang habis lah. Aku mengidam ayam crispy dia tu. Aku suka ayam goreng dia lah. Sedap lah. Ada yang masam-masam tu. Ada lagi ke tak dah? Hopefully ada lagi. Oh, sini pun macam function je makan petang-petang ni. Macam function je guys. Oh, lori sampah. Petang-petang ada Aku ingat pagi je lori sampah. Oh, mantap bang. Thank you bang kerana membuat Bintulu ni tempat yang bersih. Terima kasih. Aku dah nampak Sugarman. Itu dia. Finally, aku lama tak pergi sini. Lama tak pergi Sugarman ni guys. Mana nak pakai motor sini ke sana. Okay, so kita nak pergi makan je. Aku rasa aku nak dine in lah. Malah take away. Aku nak take away tapi aku tapau dekat kedai lain. Aku nak tapau yang murah-murah sikit. Sugarman ni tak adalah mahal. Dia macam standard KFC lah. Aku tengah mengidam ni. Perut aku adalah dalam 3 bulan kandungan. So aku nak bagi baby aku makan. Alright, ciao guys.